Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah siap saja. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berlari selama 7 km di sini. Madinah Challenge. Dah nak sampai dah. Tu buat video balik. Tapi kelihatan letih sikit lah. Alhamdulillah. Zaza berjaya dari Syah Bin Ahmad. Ramai lagi dekat belakangnya. Zaza antaranya terawal juga lah. Yang berjaya fun run pada hari ini, insyaAllah. Nampak? Alhamdulillah, kita sampai ke tahap akhirnya dah sampai ke finisher. Jadi saya asal bayar on kata abang. Sampai dapat 3 kilometer kan? 3 kilometer. Cara kita punya kemuncak lah untuk kita punya pencabutan bertuah, di mana kita ada banyak hadiah sini. Mega Grand Prize kita, barang kemas bernilai RM20,000 tu. Besar. Siapa lah kau ada ya? Tapi tadi dekat checkpoint 1 dengan checkpoint 2 sampai checkpoint 5, hadiah lagi besar daripada Mega Grand Prize. Betul. Checkpoint 1 katanya bagi rumah. Corner lot aku tak tahulah siapa yang dapat. First settlement. Checkpoint 2 dapat tanah. Tanah 3 ekar. 500 orang dapat tanah 3 ekar. Aku tak tahulah betul lah Madinah Extreme Challenge Fun Run. Aku nak masuk tak boleh. Banyak orang tanah lagi ke? Checkpoint 4 bercuti dekat Pulau Pangkor. Balik hari? Tak ada balik hari. Setahun bercuti. Tahniah. Nampak? Kau tengok urus skill kita. Konon-konon gaji. Konon gaji. Tak buat kerja ni. Buat kerja. Tak tahu kerja apa nak buat dah. Angkat medal pun angkat medal lah. Tapi tahniah raya kepada pihak pengurusan Madinah Extreme Challenge Fun Run. Orang kata apa, berbulan-bulan persiapan, preparation, akhirnya terhasillah, terjadilah buat julung kalinya Madinah Extreme Challenge Fun Run anjuran restoran Madinah. Tahniahlah kita ucapkan. Dan kita harap, kita doakan tahun depan ada lagi, dan tahun depan saya akan dipanggil lagi. InsyaAllah. Kisah apa kena buat, yang penting ada payment. Yang penting ada payment. Panas berpeluh ke tak kisah, yang penting bayarlah. Pelari kena bayar. Nak buat macam mana? Orang ya? Okey, ada juga kawan. Okey. Berjaya. Okey. Itu gimmick je lah. Maknanya dah terlepas banyak kan. Sekejap lagi kita punya VIP Dato' OBJ kita akan sampai. So kita akan buat gimmick untuk finisher kita. Siapa yang bertuah dapat kalungan daripada Dato' OBJ. Bertuah lah tu. Sekejap lagi 10 ke 15 orang. 10 ke 15 orang Dato' OBJ akan buat kalungan bunga. Kejap lagi Dato' OBJ on the way sampai ketemu VIP kita. Sepatutnya kita buat runner yang pertama. Tapi sebab Dato' OBJ keluar, Dato' OBJ join, aku terlibat tadi. Poin 1 sampai